Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menunjukkan cara membuat bantu mula rawatan luka terhiris di tapak tangan. Pertama, bersihkan luka pada tapak tangan dengan menggunakan iodin. Kedua, letakkan bebat pada luka. Lipatkan bahagian bawah kain anduh. Keempat, letakkan tangan mangsa pada atas kain anduh. Lipatkan bahagian bucu di atas tapak tangan mangsa. Seterusnya, lipatkan lebihan kain anduh. Lilitkan kain anduh. Kemudian, ikatkan kain anduh dengan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Akhir sekali, pergi ke klinik atau hospital berhampiran untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sekian, terima kasih.